Dakwaan yang menyatakan lebih 30 ladang kandang babi beroperasi di bawah Batang Padang melalui Batang Padang dan Mualim melalui kenyataan YB Manjoy, dan saya ingin bertanya serta mengesahkan di manakah terletaknya 10 ladang. Meanwhile, Obesko, boleh saya respon? Tak apa. Sebut nama saya. Ada peluang untuk respon. Saya petik daripada Ansar. Yes, saya nak respon jawab. Seolah-olah saya menafikan ataupun saya buat kenyataan palsu. Saya juga ingin, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Obesko. Saya juga nak bertanya Obesko, daripada mana data Obesko dapat tersebut? Jika data di tangan saya ambil daripada data daripada kerajaan sendiri. Search dalam website sendiri, website veterina, menyatakan di daerah Batang Padang Mualim, jumlah ladang kandang babi yang ada adalah 30 kandang babi. Saya ambil daripada data ni. Ni data daripada pihak kerajaan. Dan saya boleh baca satu-satu. Ni banyak kalau saya nak baca. Tapi bila Obesko kata yang seolah tidak betul, so daripada mana data Obesko dapat tersebut? Saya akan jawab soalan itu. So Obesko kena tally dengan pihak kerajaan. Memang. Yang jawapan ini saya dapat daripada Jabatan Veterina. Ya. Final correction pada pagi ini. Tahu tak nama-nama ladang? Saya ada nama-nama ladang. Saya ada. Ada tak nama-nama ladang? Ada. Okey, kita boleh share, kongsi. Saya ada, tapi bila Obesko kata saya bagi nyata yang tak betul, saya kena bercakap. Saya ini dah fikir ini yang betul dan memang ini betul. Jadi ini tak betul. Data veterina tak betul. Itu saya kena cek daripada veterina. Sebab tu Obesko, sebelum Obesko tuduh saya, Obesko kena cek betul-betul. Sebagai esko, kerja negeri yang ada banyak aset, saya dah cek. Ini ada panjang. Saya akan bagi tahu nama Manja tidak akan bercakap ni tidak betul Dewan ini. Okay. Dan Manja bercakap dengan fakta dan data. Batang Padang Mualim Obesko. Mana ada Obesko dah baca ke belum? Itu saya tanya. Mualim tidak ada satu pun ladang ginjil. Batang Padang Mualim, daerah Batang Padang Mualim veterina Obesko. Apa YB simpan punya dokumen? Ini saya yang belum. Ini dokumen kerajaan. YB boleh tanya. Saya minta Obesko tarik balik tuduhan kepada saya. Obesko boleh tarik balik tuduhan kepada saya. Tuan Speaker. Ini saya cakap benar-benar. Saya data kerajaan tapi dituduh saya keluar statement tak betul. Dokumen itu. Dokumen ini daripada veterina pagi ini. Ini daripada veterina juga. Mana yang betul? a few moments later. Ada keratan dan saya pun baru siap saya tengok. Kalau habis saya nak pergi tengok pun boleh. Ni laman web veterina mengatakan bahawa Batang Padang dan daerah Mualim ladang babi 30. Ni. Jadi apa yang saya dapat ini adalah 20 dan saya ada senarai nama. Ya, ni apa ada senarai nama? Itu yang kita dah kata dah. Obesko, saya ada senarai nama. Manjot, kamu ding bagi Esko penjelasan dulu. Okey. Saya mau kepada semua adut-adut. Obesko, kita buka. Esko bagi penjelasan dulu. Yang lain. Later. Update apa ni web. Apa tu? Dah tukar dah jadi 20. Cepat sungguh. Tengok tu. Saya screenshot dan saya dah ada. Silap mata. Kita cukup cekap.